Kenapa ambil masa lama nak siapkan pondok asrama ni? Ramai tanya saya sebab kenapa lambat nak siapkan pondok asrama Rehab Abadah ni. Selalunya tuan-puan, yang buat projek ni lambat siap disebabkan dana tak cukup. Ramai sebenarnya yang nak tahu macam mana keadaan pondok Rehab Abadah Parit Panjang ni. Setiap hari kita orang buat kerja kat sini, baiki asrama, tukar atap yang bocor sebab mereka ni tidur dalam keadaan panas dan basah tuan-puan. Anak-anak dekat pondok ni tak ramai pun, dalam 20 orang je. Mereka ni belajar agama setiap hari. Hari-hari belajar agama. Walaupun keadaan tempat mereka ni sangat menyedihkan. Saya sendiri tengok keadaan asrama diorang. Ada atap bocor, kalau hujan malam tu memang tak selesa. Kalau musim panas pula, ya Allah, bilik tu terasa bahang. Kelas pula, ruang terhad. Ramai sebenarnya yang nak masuk belajar agama dekat sini. Ustaz diorang terpaksa tolak sebab tempat tak cukup. Tanda tempat mandi pun kita tengah usahakan untuk baiki supaya lebih selesa untuk pelajar. Projek macam ni pula tak ada pemaju besar di belakangnya. Semuanya hasil wakaf dan sumbangan orang ramai lah. Kalau dana masuk, kerja boleh bergerak laju. Kalau dana perlahan, macam mana kerja nak buat? Saya cakap ni bukan nak merayu. Saya cuma kongsi apa yang saya nampak setiap hari dekat tapak ni. Kalau tuan-puan nak bantu, saya sangat alu-alukan untuk pastikan mereka ni belajar dalam keadaan yang lebih selesa. Kalau tuan-puan nak jadi sebahagian daripada usaha ni, boleh klik link di bawah. Sama-sama kita bantu anak-anak pondok Rehab Abadah ni belajar dalam keadaan yang lebih selesa. Sumbangan tuan-puan amat dihargai.